Okay guys, hari ni saya dah unboxing Nissan Skyline GT-R R34 Kaido Works Shinjuku V1 Kaido House X Mini GT. So ni dia punya kotak depan, dia punya kotak tepi, dia ada tulisan Kaido House X Mini GT. Ni dia punya kotak kat bawah. Kotak ni memang betul-betul keras lah. So ni di tepi ada tulisan kaidohouse.com. Ni ada tulisan Kaido House, Kaido Works. Okay, jom kita buka guys. Okay, so ni dia kereta saya dah buka, Nissan Skyline. Okay, so ni dia punya depan. Kat sini ada lampu juga, lampu depan dia memang detail. Ada tulisan logo GT-R. So dia punya tingkap tu ada stiker Kaido. Okay, ni dia punya pintu, ada tulisan Kaido House. Ni dia punya apa, tayar ni ada tulisan Skyline. Dia punya rim ni memang cantik lah, warna biru. Okay, so dia punya belakang dia ada apa, carbon fiber. Spoiler dia memang tinggi lah, ada tulisan Kaido. Dia ada tulisan Skyline GT-R Kaido House. Okay, so dia punya pintu dia detail. Okay, bahagian paling best Kaido House. So dia punya bawah ada besi lah, warna-warni cantik. Ada tu tulisan 1999 Nissan Skyline GT-R R34. Dia punya bawah ni memang diperbuat daripada besi betul-betul lah, made in China. Okay, so dekat dalam dia ada carbon fiber. Kat tepi dia ada pintu, diperbuat daripada carbon fiber. So kat belakang dia ada rangka besi warna biru. Tu ada carbon fiber. Situ ada tulis Kaido House. Okay, sini punya pintu. Bahagian yang paling best Kaido House dah bagi, boleh buka dekat enjin depan. Okay, so ni dia punya enjin. Ada tulisan Nismo, memang betul-betul detail. Tu ada carbon fiber kat situ. Okay, dia punya enjin kereta ni memang betul-betul macam kereta real Nissan Skyline. Okay, Kaido House tak bagi buka dekat bahagian lain. Kat pintu ni, dekat belakang. Okay, so sampai situ saya boleh cerita pasal Nissan Skyline GT-R R34 Kaido Works Shinjuku V1.
Nanti saya boleh share lagi pasal model kereta yang lain atau waidah saya. Okay, sampai situ saja. Guys, bye.